Sampai lepas tu Aisyah pun jawab, aku cakap yang benar tentang dia. Aisyah pun cakap jawab macam tu. Lepas tu Nabi kata, kalau kata-katamu tadi dicampak ke dalam lautan, laut berubah jadi warna hitam. Agaknya kalau kata-kata kita macam mana? Ya, kalau letak kat lautan, tak tahulah jadi apa kan, dia lebih pada warna hitam. Jadi subhanallah tuan-puan, ada orang yang dia lupa kata-kata dia adalah cerminan kepada diri dia sendiri. Ya, sebab itu ada 4 sekurang-kurangnya yang nak menyusun lidah dalam berkata-kata, dalam berurusan dengan manusia. Ada 4 lah paling kurang ni tuan-puan, yang kita kena ambil perhatian. Pertama apa dia? Qaulan karima. Apa dia qaulan karima? Qaulan karima ialah kata-kata yang mulia. Maksud dia, kata-kata tu sendiri mengandungi kemuliaan. Ketika A berkata-kata kepada B, kata-kata tu sendiri mengandungi kemuliaan. A yang mengeluarkan kata-kata juga menjadi mulia dengan kata-kata tersebut. B yang menerima kata-kata itu juga mulia dengan kata-kata tersebut. Dia tidak ada unsur tajrih mentajrih, luka melukakan, jatuh menjatuhkan, tak ada. Sebab kita kena ingat macam ni je kaedah dia tuan-puan. Kita mungkin bercakap untuk jatuhkan orang lain. Kita mungkin bercakap untuk sindir orang lain. Kita mungkin bercakap untuk malukan orang lain. Tapi seawal kita bercakap, kita lebih dahulu jatuh daripada orang tu. Betul kan? Seawal kita bercakap, kita kata, macam mana boleh kerja sini ni? Sekolah 5 tingkat, bodoh 8 tingkat. Contohlah, kadang saya pernah dengar orang cakap macam tu. Ya, saya pernah dengar orang cakap macam tu. Kita ingat cerdik kita cakap macam tu. Kita ingat kita cerdik ke cakap macam tu? Sebelum dia bodoh 5 tingkat, kita dulu bodoh 8 tingkat, ya. Sebab kita cakap macam tu. Ini maksud kata-kata kita biar mengandungi kemuliaan. Sebab yang akan terhina bukan orang yang kita bercakap, kita yang bercakap. Kita yang bercakap. Ini adalah satu fakta yang sangat adil untuk orang yang bercakap. Dia dalam keadaan, ataupun kita dalam keadaan Allah menutup keaiban kita, Allah tutup kelemahan kita, Allah tutup kekurangan kita. Tapi subhanallah, ketika kita bercakap, kita mendedahkan nilai yang sebenar. Sebab itu dalam berkata-kata, dalam berurusan tuan-puan, pastikan qaulan karima, kita ada kemuliaan yang Allah telah berikan. Nama ni adalah satu reputasi kita kena jaga. Dulu mak kita tolong jaga, cikgu tolong jaga, kita pun jaga lama nama kita. Jangan kita buka aib dengan semudah itu. Hanya kerana hati kita busuk, kotor, lidah kita hanya mencedok apa yang ada dalam hati, lalu keluarlah kata-kata yang tidak mulia. Qaulan karima. Ya, kita tengok seseorang dekat pejabat kita, ya Allah lembutnya Kak Timah. Ya, semua orang nak jadi macam Kak Timah, lemah lembut. Ya, tak pernah dengar Kak Timah cakap kasar. Sampai kita tertanya, Kak Timah pernah marah tak kat rumah? Punyalah, ya, lembutnya dia. Tapi entah macam mana, sekali tu kita ni lalulah dekat belakang rumah Kak Timah. Ya, Kak Timah kita Kak Isah, Kak Timah kan, ya. Kak Timah ke Kak Isah? Nak tidur tu kan, ya. Lalu belakang rumah Kak Timah, kita dengar Kak Timah jerit anak dia. Ya, Kak Timah kata memang bangang semua ni, dia kata kan, ya. Memang menurun bapak dia semua ni, bangang sangat. Kita kata bunyi macam suara Kak Timah. Kita selama ni kata Kak Timah macam mana Kak Timah marah. Sekali kita dengar Kak Timah bangang-bangangkan anak dia, sekali dengan package dengan suami sekali, sebab dia kata keturunan lelaki dia bangang, ya. Macam mana kita rasa tuan-puan? Macam mana kita rasa? Padahal selama ni kita pandang Kak Timah dengan pandangan yang, ya Allah lembutnya Kak Timah, baik. Macam mana kita rasa hanya dengan mendengar perkataan tadi? Rasa macam mana? Rasa tak percaya, ya, rasa menyesal dengar kan, ya. Ya Allah, macam mana? Nak bagi tahu, lepas kita rasa tu macam mana perasaan dengar tu, macam mana perasaan kita? Maknanya yang selama ni Kak Timah letak pada satu kedudukan, akhir kita tahu tak, ya, sebenarnya dia dekat rumah, ya Allah, selepas ranah anak dia. Bayang, ya tuan-puan, siapa yang buka keaiban itu? Siapa yang melondehkan sampai nampak sebegitu lemah, sebegitu jelek? Siapa? Diri kita sendiri, lidah kita.
Jadi ramai orang tidak perasan. Bukan orang lain yang menjatuhkan dia, bukan orang lain yang menjadikan dia terhina dan sebagainya, tapi diri kita sendiri. Dengan apa yang kita cakap, kita tak perasan yang kita cakap tu adalah mengeluarkan apa yang ada dalam hati. Dan benda ni bukan setakat ubah-ubah kata-kata je, kena ubah hati tuan-puan, kena bersih hati. Dia takkan datang kata-kata yang baik daripada hati yang busuk. Itu nombor satu. Yang kedua adalah qaulan layyina. Apa dia qaulan layyina? Qaulan layyina ialah kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus, kata-kata yang ada jiwa. Ya. Hari ni ya tuan-puan, Ustaz cakap sikit pasal pendidikan lah ya. Hari ni kita duduk dekat zaman teknologi kan, zaman sains dan teknologi. Bagus saja, tak ada salah apa zaman tu, boleh dimanfaatkan dengan sangat baik. Cuma kalau tidak betul-betul dimanfaatkan, boleh memberikan kerosakan juga mudah. Dia sama laju tuan-puan, baik buruk dia sama laju. Jadi dalam zaman sekarang sangat-sangat perlu kita memiliki satu sentuhan. Didik anak kena ada satu sentuhan ajaib. Layan suami, khidmat dengan suami, berurusan dengan suami, bercakap dengan suami, muamalah dengan suami, kena ada sentuhan ajaib juga. Suami didik anak-anak, didik isteri, kena ada nilai sentuhan ajaib. Kalau nak cakap pasal parenting, ilmu-ilmu keibubapaan, Ustaz percaya ramai orang tahu. Ya, lagi-lagi sekarang zaman sangat senang. Tengok YouTube je dah macam-macam maklumat kita dapat. Tapi hebatnya ketika mana ada sentuhan. Nak dapat sentuhan ajaib tu. Yang kadang-kadang tuan-puan, sentuhan ajaib ni, ya, Ustazah nak kaitkan dengan orang yang memiliki sentuhan ajaib, biasanya adalah orang yang memiliki kemuliaan hati. Daripada hatinya yang mulia akan lahirlah kata-kata yang ada jiwa. Kata-kata yang sangat syarat dengan sentuhan kalbu tuan-puan. Ya, maknanya bila mak kita bercakap, dia tak cakap banyak, tapi ya Allah, jiwa tu penuh dalam kata-kata tu, sehingga anak-anak kita boleh terdidik dengan baik. Ya, seorang suami boleh didik isteri, tak perlu marah-marah, tak perlu cakap banyak, tapi suami tu ada hati yang bersih. Allah bagi dia jiwa pada kata-kata, dia bagi sentuhan. Subhanallah, kadang-kadang boleh menjadi jalan untuk isteri-isteri itu menjadi solehah kerana suami yang ada sentuhan ajaib tadi. Antaranya ialah qaulan layyina, berkata dengan lemah lembut. Daripada pemilihan perkataan tu sendiri, ya, pilih perkataan tu sendiri, sampailah kepada cara untuk melontarkan kata-kata tu sendiri, intonasi suara sebagai package kepada kata-kata tu sendiri. Yang penting result dia qaulan layyina, kata-kata yang lunak, yang lembut. Ini diajar oleh Islam. Sebab itu Nabi Musa nak berjumpa dengan Firaun, Allah perintahkan, sejahat Firaun tu Allah perintahkan cakap lembut. Qaulan layyina. Sebab qaulan layyina ni ada satu sentuhan ajaib tuan-puan. Kalau tak percaya boleh test lah. Ya, sama ada nak dimanfaat ke, nak jadi mudarat ke. Qaulan layyina ni lain dia punya apa? Dia punya kesan. Contohlah perempuan duduk seorang sedih, tiba-tiba ada seorang lelaki kat jabatan lain tu atau jabatan yang sama, bukan suami kita, tapi dia melontarkan kata-kata yang lembut. Nak contoh nama apa ya? Kak Timah dah sudah dah, ya. Ambil yang muda-muda sikit lah, tak nak lah Kak Timah. Katalah, siapa nak bagi pinjam nama dia? Siti lah Azizah. Katalah, bolehlah Azizah, bolehlah ya, Azizah ya. Tiba-tiba dia datang kat kita, daripada belakang datang, nyanyi lagu Azizah sikit kan ya. Lepas tu dia tanya, kenapa ni? Ya, nampak apa? Sugul je. Dia cakap lembut. Ketika tu tuan-puan agak-agak ada tak sesuatu perasaan yang lain sikit dalam hati kita menerima kata-kata tu? Sebab suami kita kat rumah tak pernah cakap macam tu. Selalu dia jerak-jerakah kita, contoh ya. Tiba-tiba ada laki-laki lain yang bercakap lembut sangat. Benda tu tuan-puan sekalian, sikit sebanyak pasti akan ada rasa
dia ni ambil berat dah pasal aku. Dia akan ada sesuatu. Sebab saya nak kata, kata-kata lembut ni boleh jadi sentuhan ajaib. Terpulang kita nak positif ataupun negatifkan dia. Nak jadi benda baik atau benda tak baik. Ya, yang bawa benda tak baik pun kadang-kadang lembut-lembut kan cakap kan. Ya, tapi sekarang kita bercakap dalam konteks yang positif, yang baik. Qaulan layyina. Bercakap lembut. Jadi menjawab soalan kes pertama yang saya bawa tadi, terjerit-jerit dalam pejabat. Terjerit-jerit. Ya. Relax tuan-puan, tak payah jerit-jerit ya. Penat apa jerit-jerit ni. Kan? Ya, kita tenang-tenang cakap elok je kan. Itu dia ajar dalam akhlak Islam. Apatah lagi Islam ajar qaulan layyina, cakap lembut sekadar didengar oleh yang berkenaan. Kadang-kadang urusan kita berdua je tapi satu floor dengar. Ya, semua orang tu kenapa kes dia tu ya. Satu floor dengar. Sebab apa? Terjerit-jerit. Ini menafikan qaulan layyina, kata-kata yang lembut, ya. Dengan anak-anak, dengan isteri, saya selalu sebut macam inilah. Kalau isteri-isteri dengan suami kita memang kena train ya tuan-puan untuk belajar bercakap lembut. Suami pun sama juga. Bukan lembut kan, lembut betul-betul ni maksud dia apa ya? Maksud dia lembut lah, baik kan, sedap telinga dengar. Macam tu, bukan macam sotong ke tak ya. Sampai orang confuse mana suami mana isteri, susah juga kan. Tapi ada apa? Ada dia punya kelunakan dia tu. Kena berubah tuan-puan. Kadang-kadang ini kalau ambil isu rumah tangga kan, ataupun hubungan dengan manusia, semudah ataupun kata-kata hanya dengan menukar cara komunikasi, kehidupan kita berubah. Hubungan kita berubah. Hubungan tempat kerja ke keluarga, hanya dengan mengubah cara berkomunikasi. Hanya macam tu. Padahal kita sakit kepala cari macam mana nak bagi bahagia ni suami isteri ni. Ubah cara cakap. Sebab tu saya kata kena balik semula. Suami isteri belajar untuk cakap lembut, cakap baik-baik. Ya, cakap kita tu memuliakan kita juga, memuliakan suami isteri kita juga, dan tak ada siapa yang rugi dengan perbuatan yang baik. Ustazah, kalau muslimat lah ya, muslimin ni Ustazah selalu ajar muslimat ni supaya kalau dengan suami ya perempuan, kita kena tahu teknik bercakap ya dengan suami. Kalau tuan-tuan ubah, puan-puan ubah, lepas sebulan beritahu Ustazah ada hasil ke tak ada hasil.